Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat, iaitu perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Ia berfungsi untuk memberikan keterangan yang lebih jelas tentang manusia, haiwan, benda, tempat dan juga suasana di sekeliling. Terdapat pelbagai jenis kata adjektif, antaranya ialah sifat warna seperti merah, biru, kuning, hijau dan putih. Kata adjektif ukuran pula digunakan untuk menerangkan saiz sesuatu benda, contohnya seperti besar, kecil, panjang, pendek dan tebal. Bagi menerangkan bentuk, kita menggunakan perkataan seperti bulat, segi empat, lonjong, bujur dan juga lepeh. Sifat panca indera merujuk kepada rasa, bau dan sentuhan, contohnya sedap, wangi, busuk, kasar, halus dan pahit. Kata adjektif waktu digunakan untuk menerangkan konsep masa, seperti perkataan lama, sebentar, baharu, cepat dan lambat. Kita juga boleh menggunakan kata penguat seperti sangat, amat atau paling untuk menunjukkan tahap sifat sesuatu perkara. Penggunaan kata adjektif yang tepat membantu murid menggambarkan sesuatu cerita dengan lebih menarik dan hidup dalam penulisan karangan. Kesimpulannya, kata adjektif adalah perkataan penting yang mewarnai bahasa kita dengan memberikan gambaran sifat yang lebih terperinci.